Assalamualaikum. So selamat tengah hari. Okey, tengah hari dah petang dah. Ha, ni dah lepas waktu asar dah ni. So kita lepas basuh kereta tu, ni kita basuh kapet. So ni nak tunjuk hari ni macam mana basuh kapet guna power jet. So senang. Kita ada power jet ni boleh buat macam-macam. Jadi kita nak basuh kapet guna power jet. Okey. Right. So mula kita cuci dulu sebelum kita buang sabun dia. Okey. So kita cuci dulu. Okey, tu. Kita dah cuci dah tu. Kita tukar kepala ni. Kita pakai yang boleh buh sabun ni. So kalau kita nak cuci kapet ni, lagi bagus ambil yang boleh bubuh sabun ni power jet lah. Okey, ni sabun dia. Jadi kita ambil bubuh sabun basuh baju dalam ni. Isi dalam ni. Okey. Siap dah. Sabun guna sikit lah. Okey, tu. Tengok. Tu. So merata tempat kita boleh buh sabun. Okey, cukup mudah, tak payah guna sabun banyak sangat. Okey, jadi kita biar dulu dalam 10 minit ke apa ke. Lepas tu baru kita mesin dia. 10 minit dah. Okey, kita pasang dia punya ni untuk cuci kapet tu.
Okey, so bila kita dah cuci dah tu dia punya kepala apa kita dah cuci dah semua sabun tu, kita tengok kapet kita dah bersih. So lah ni kita nak kena buang sabun dia tu, kita tak boleh guna yang ni, dia tak apa berkesan. Jadi dia kena guna kepala yang straight. Kepala ni untuk cuci bagi bersih. Pasal dia berpusing-pusing macam tu. Okey, jadi dia untuk bersih. So kapet kita dah bersih dah. Tapi bila nak buang air sabun tu, kita kena pakai kepala lain. Okey, so ni kepala yang macam ni. Kita tengok dia straight macam ni. Jadi ayak dia tu dia tolak. Yang ni kira kalau kita nak tolak pasiak ke apa, kita pakai yang ni dia lagi berkesan lah. Pasal dia tak pusing tapi dia kembang, dia laju. Kita boleh adjust dari dia kembang.
Okey. Lepas tu ni ambil scraper untuk buang ayak. Okey. So, jadi kalau kita scrap dia sampai dia tak ada ayak dah, dia mudah kering lah. Kita jemur dia sekejap dia boleh kering. So, tengok walaupun kita dah scrap dah, kita rasa ayak dia habis tapi ayak dia banyak lagi. Jadi kita sidai dulu, kita lipat-lipat sidai sekejap, bagi sampai ayak dia habis baru kita buka dia untuk jemur. Okey, sampai ayak tu habis turun. So, dah tak ada ayak dah langsung lah. Okey, lepas tu baru kita jemur. Okey, itu saja sampai takat ni. Okey, so jangan lupa subscribe channel YouTube Wan. Okey, pasal apa subscribe? Pasal macam-macam ada
So ni salah satu dia. DIY kita boleh buat sendiri je. Okey. Tapi kalau tak mau, kalau pasal apa ni pikat basuh di kedai boleh lah ni. Dia kan dia ada kedai dobi tu. Kita buat masuk dalam washing machine tu, daripada washing machine besar tu. Masuk dalam tu sekali dengan dry sekali. Okey. So basuh banyak duit, drying pun banyak duit juga. Tengok berapa jam kita basuh dengan berapa kilo yang kita basuh dengan apa. Kita nak dry dia sampai banyak mana, berapa lama dia kena dry. Kita banyak duit lah kalau tak mau buat sendiri. Kalau nak buat sendiri dia buat cara macam ni. Cukup mudah. Kawan kata jimat. Okey. Walaupun kita tak perlu jimat pun, jimat je lah. Anggap apa yang kita buat tu macam orang kata apa, senaman, exercise. Okey, kecuali kita ada benda lain yang kita nak buat lah. Jadi kita tak ada masa nak buat benda-benda macam ni, kita buat pergi kedai. Tapi kalau ada masa, baik buat sendiri. Okey, DIY sendiri semua benda. Okey, so sampai dekat ni saja. Assalamualaikum. Bye.